Geng, saya Hania. Selamat berpuasa kepada semua. Saya nak bagi korang, saya yang umur dah 20 tahun ni ke atas ni, kadang-kadang rasa macam overheat. Selain daripada kereta nak kena servis, badan kita pun nak kena jaga. Bangun subuh, sahur dah pukul 4, pukul 5. Lepas tu nak kena kerja lagi. Kadang-kadang rasa macam dah overload lah badan ni. Nak kena sahur, makan yang cukup. Lepas tu rehat yang secukupnya. Lepas tu minum air yang banyak pada waktu sahur nanti. Dan yang paling penting, korang jangan bagi stres tu buat korang stuck. Ingat, enjoy the moment dengan keluarga tu. Korang happy-happy waktu berbuka tu. Dan reset je semua benda yang masalah dekat tempat kerja tadi. Fokus dulu kat family. Nikmati bulan puasa ni dengan sebaiknya. Okey korang, sampai situ saja video kita pada hari ini. Selamat menjalani ibadah puasa dan teruskan berpuasa pada semua yang berpuasa. Keep your engine running cool. Bye-bye semua.